Kita buti hari tu. Kita tanda ni muka surat 40. Bak siwak ni bersugi hari tu kan. Kalau sejak muka surat 40 ni baris yang ketiga di atas. Baris pertama Aisyah, riwayat Aisyah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tak sebut? Tak sebut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kau habis dah tajuk ni. Sebab kita tengok tak ngajar mana tahu, moga banyak tepat kan. Lama ngajar lain duk bahasa ngajar sini. Gitu. Moga banyak tepat ni. Tapi tanda berlakunya. Tanya cak berkali hari tu kau. Tahulah kalau ambil ada atas sikit jadi bulan. Tak apa bulan tu. Jadi sebelum kita berhabis tajuk siwak ni, bersugi ni. Bersugi hak rajak sini ni, bersugi dengan kayu sugi tu ni. Bukan dengan buru gigi ni. Buru gigi tak sebut, tak ada dalam ni buru gigi. Masa tu tak orang tak malah ke buat buru gigi. Jadi bersugi tu dengan kayu sugi hak. Ada ke Allah ke dakwah kat sepam mulut tu. Hak tu hak asalnya. Hak asal bersugi tu dengan kayu tu lah. Dipanggil kayu sugi. Tapi kayu sugi tu nama dia kayu arak alik ru alik kaf aja dia. Kayu arak ni baik kayu sugi lah. Kita panggil kayu sugi. Jadi kayu arak ni berkali di benua-benua. Negeri-negeri arak ni ada pokok tu berkali. Pak kita ni lebih kurang pokok samuk lah. Pokok samuk, pokok keduduk. Dia boleh buat bersugi ni dengan benda yang kelak. Kelak. Jadi kita boleh tonyoh-tonyoh tai gigi tu tubik sebab dia kelak. Batai keduduk kan kelak. Lepas tu serai kayu tu. Batai serai kayu tu. Kecil-kecil lah kita buai-buai kulit dia tu, kita katak-katak sikit. Boleh lah buat tonyoh. Dia kata benda licin, benda tidak kelak, tak boleh buat bersugi. Sebab dia tidak boleh tarik daki gigi, dia kata gitu. Jadi sebelum pada kita nak sambung hak ni nak royak sikit lah. Moga royak sama dah. Hak nak kita nak amal, dekat-dekat dalam 45 hari lagi. Gitu. Ni masuk dah boleh kau ni dah. Jadi sikit hari 45 hari lagi kita hari raya. Kita royak dah bau ni. Royak sama biarlah. Jadi kerak kukunya tak boleh dah lagi ni. Kemarin tu akhir 29 hari bulan bulan Zulkaidah dah. Hari ni 1 Zulhijjah. Bagi orang nak korban lah. Bagi orang nak korban makruh. Kerak kuku dia potong bulu, potong rambut. Apabila masuk 1 Zulhijjah. Mana hari 1 Zulhijjah. Kemarin tu terakhir. Mana kali kita kerak Jumaat baru ni kak. Dia dah 12 hari. Kalau kerak kemarin 10 hari lah. 10 hari dari raya ni. Siapa yang melih lembu tu, bolehlah nak kerak kuku dia. Nak potong rambut. Tidak makruh. Mana kali buat juga. Tidak dosa. Cuma tak boleh pahala. Potong pahala. Sebab makruh. Makruh ni, lawan dia sunat. Sunat jangan potong kuku. Dan potong rambut. Cabut rambut. Apabila masuk 1 Zulhijjah. Jadi hari ni lah 1 Zulhijjah. Dia 1 Zulhijjah siapa ke 9 ni dia royak 10 awal Zulhijjah 10. Dia sebut Ashrul. Sebenarnya 9 je kena puasanya. 10 tu raya dah.
Tapi dalam hadis dia sebut asyruh, makna 10. 10 terlawar. Maknanya dia kira habis kat 9 tegak. Pada kalau orang perang enggak 10 hari puasa. 10 hari kan 10 hari bulan tu gaya dah. Mana 9 hari lah. 1 2 sampai 9 lah. Jadi disunatkan kita puasa sunat besar ni sebab ada 2 hadis kita tengok berkenaan dengan puasa Zulhijjah ni. Satu hadis tu dia kata, siapa yang puasa sehari bulan Zulhijjah, supaya dia puasa setahun, dia kata. Pahala dia nya. Dan malamnya pula buat ibadat. Malam tengah hari puasa, malam kara buat ibadat. Ibadat ke apa? Macam-macam lah. Boleh baca Quran, boleh wirid, boleh selawat atas Nabi. Tu ibadat yang tu. Boleh sedekah. Sedekah ni tengah hari pun tak apa, boleh Zulhijjah. Sedekah ni ibadat juga. Ibadat pasal lagu tu. Ibadat pasal sembahyang, ibadat pasal zikir. Tu, dengan mulut, dengan tangan, dengan kaki. Boleh buat ibadat. Mana pergi mana-mana ibadat, jalan kaki, mari. Ibadat lah, majlis ilmu. Tu, ibadat besar lagi majlis ilmu ni. Dia kata, kalau malam tu kita buat ibadat, tengah hari kita puasa bulan Zulhijjah ni, buat ibadat malam tu supaya beramal malam Lailatul Qadar, dia kata. Besar lagi tu. Mana tengah hari puasa sehari supaya puasa setahun. Malam tu pula buat ibadat supaya buat ibadat malam Lailatul Qadar nah. Gak kita tak Lailatul Qadar jarang nak jumpa. Hak tu serupa dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau 9 hari tu Lailatul Qadar 9 malam besar benar pahala tu. Dok hari ni kita puasa semua ni. Kalau boleh puasa, kalau cekak agak puasa dah 9 hari. Kecuali kita demam ko, sakit ko. Mana boleh lagi lah. Jenis tak boleh tak buat gana tu. Jadi kalau tak boleh agak puasa tarbiyah hari ke-8. 8 9. 9 wukuf. Tarbiyah tu sunat lain pula tu. Tarbiyah ni hari 8. 8 Zulhijjah. Apa panggil tarbiyah tu? Orang kaduk nak pergi ke pada Arafah. Adik kaduk baca wawa pakai lagi lah. Jadi tarbiyah ni hari ke-8 ni sunat suku pula. Jadi kalau betul hari tarbiyah tu hari apa kita kata? Hari senang. Tarbiyah hari senang dah. Selasa tu hari wukuf kan? Kita raya hari Rabu. Jadi hari tarbiyah ni boleh pahala 3 kita kena niat. Saja aku puasa sehari, sunat bulan Zulhijjah. So, sunat hari senang, so betul hari senang. So lagi sunat tarbiyah. 3. Hari ni hari senang ni. Hari ni boleh 2. Satu saja aku dia lagi niat ni. Mungkin dia belum gelicet hari sunat ni. Aku saja aku hari ni kita puasa sunat Zulhijjah serta sunat hari senang. Jadi 2 boleh. Gitu. Kalau yang hak boleh soal sunat Zulhijjah saja. Tidak betulnya senang kami tu kan. Sunat sok mudah. Kalau betulnya pula dia tu hari senang, betulnya 13 hari bulan. Sudah. Jadi kita boleh niat sunat hari senang, sunat bulan Zulhijjah. Sunat hari putih. Kan 13 14 hari putih. Bulan hari putih tu boleh nak penama lah. Apa panggil hari putih? 13, 14, 15 tu bulan nak cerah. Nak penama kalau tidak 14, 15. 13 tu kira putih tu. Kira nak penuh tu bulan. Gitu dah setiap tahun ada semua lah hari putih tu. 13, 14, 15 lah. Oh boleh tak puasa kalau kita rajin. Tiap-tiap bulan 3 hari tak main. 13, 14, 15. Tambah-tambah putus hik ni. Tak cakap putus hik kat tua. Kau kan? Pula dah. Muda-muda payah bosan kau tu. Patut cakap pula dia beranak kecil. Sebab tak ada kabung boleh anak lain pula. Tak ada dah. Nak bayar banyak-banyak sikit pun tak boleh serabu. Kena masukkan kerja lagi. Belulah letih. 7 tak tanggung atas anak tuition lagi. Tak lewat juga. Tua. Tak cakap pula. Yang tinggal cucu pula kita. Oh satu hal. Tak boleh sama dah. Banyak kata. Loyak gitu. Ni kalau ni lega. Tak ada cucu. Tak ada masalah. Bila kita
gapo ke pan kodo sikit tinuk. Kira tak kena maya umur 60 ni. Nak maya hak duha, maya suruh kodo apa dah? Wajib-wajib saja. Dak kau beliah dua. Mak dia dua, seumur jok muda. Kena tambah dia tua ni tak kira dua lagi. Baklah pula kau beliahnya. Mak dia apa? Bapa, nak kodo tak ada mula ni. Muju tak mati lagi. Kita memang tak mati lagi ke ni. Dia lagi lah. Sekarang dia. Gitu. Jadi kalau duduk tahap tolong kat. Kau letih dah. Mula boleh suju. Malah ni sakit lutut. Kau ewek dah tu. Kau ewek dah. Kau mula tak sakit lutut tak ada nak buat. Kerja banyak. Beranak kecil lagi. Masuk lagi. Gapa lagi. Tu laki pun ada. Tu laki mati dah. Senang ada sekarang. Kau nganu. Tak nak ikan rebus pun tak apa kita. Lelaki tak ada ikan rebus sama tu. Malah temu. Ya, ambil puyuh ukut tak padu. Takutnya. Ya. Gitu. Jadi kita seorang tak apa kita. Ikan rebus saja kok, tak goreng saja kok. Tak sekadar. Tak apa kita rela makan lagu tu. Orang Tino yang mudah sikit makan. Anak Tino lain, anak Tino mudah makan. Nak jantan payah sikit. Jadi cerewet orang tak suka kita kan ni. Nyewak lagu tu. Dia kata ikut orang tu. Dia lelah kita belakang tu. Ya gitu. Jadi ada satu hadis tu dia kata kalau kita puasa 1 sampai ke 9 bulan Zulhijjah ni sehari supaya puasa setahun. Wa amma pula malam tu. Wa amma malam tu supaya wa amma malalatul qadar dia kata pahala dia. Ada seorang sahabat tanya, supaya puas habis nak ke pahala dia tu? Adakah supaya puas habis nak fisabilillah ya Rasul? Memang Nabi kata supaya puas habis, kecuali lebih puas habis. Kecuali orang yang puas habis tu tak balik. Mati lah maknanya. Mati dalam puas habis. Kalau mati dalam puas habis, baru lebih puas habis pahala daripada orang tadi. Kalau tak mati, supaya dengan puas habis. Kalau orang perang itu tak mati. Sama saja dengan kita puasa ni sehari. Pahalanya supaya puasa setahun. Wa amma malam tu supaya kita wa amma malatul qadar. Jadi siapa wa amma malatul qadar tu dengan puasa sehari setahun tu supaya puasa habis lah. Sahabat tanya, pahala supaya puasa habis kau rasa? Supaya dia kata kecuali malah lebih puasa habis lah. Kecuali orang pergi perang tu tak balik-balik. Bapa kata gitu, mati dalam perang. Dia tak kata mati, tapi dia kata tak kelik-kelik pergi, tak kelik. Dia kata gitu lah hadis. Ada simbolik kecek lagu tu, ada hadis lagu tu. Nyene-nyene gitulah. Bukan royak betul, makna dia royak. Kecuali lagi perang tu tak balik-balik. Gimana? Mati lah maknanya. Mati dalam perang. Barulah besar pahala puasa habis. Kalau pergi perang tu mati. Kalau tak mati, sama saja dengan kita puasa sehari. Supaya setahun. Wa amal malatu, supaya wa amalatul qadar. Capuk malatul wa amal pahala supaya malatul qadar tu dengan puasa sehari supaya setahun tu supaya puasa habis pahala dia. Kecuali orang yang puasa habis tu tak balik. Barulah besar pahala puasa habis lagi. Mana kali lagi puasa habis tak mati, sama saja dengan tadi. Tak pergi perang kita ni. Cuma puasa sehari, malam tu buat ibadah. Sebab puasa sehari ni supaya puasa setahun. Buat ibadat malam tu supaya buat ibadat. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar ni lebih baik pada 1000 bulan. Kalau kita buat amal Lailatul Qadar ni lebih baik, lebih besar daripada 1000 bulan. 80 tahun lebih. Maknanya padah lah umur kita pun belum tentu 80 tahun lebih nak mati. Mungkin dia tak siapa lagi 80 lebih. Kecuali ada dah orang siapa tu dia nelah dia tu. 90 pun ada lagi tak mati. 90 lebih ada. Kok moho kampung kita tu 90 dia raya. Dia balik mari kata berapa dah umur kat ni? 90 lebih dah aku dia kata. Cuma kenal lah orang tu. Fikir dia tu tidak nyanyi mana. Cuma tak boleh bangun gitu dah. Nak mengakuk pun tak boleh dia royak. Mana kalau orang tak bagi salih pepuh dia agak. Tak boleh. Ayah banyak tak tengok gitu.
Nak ngakuk pergi pun tak boleh. So, kau jalan nyok-nyok. Nak ayat gitu. Tapi kan masalah meter tu tak nyanyuk. Dia kata kau tak kenal siapa duk gitu. Mana molek lah juga lagi. Akal fikiran dia tu. Ya gitu. Kita tak tahu dah setara mana. Kalau tak mati lagi masa tu. Lagu mana tak tahu lagi kita ni. Mudah-mudahan tak nyanyuk. Jangan sakit berat-berat. Kalau boleh kan. Siapa kau orang nak jaga kita lah. Anak-anak kita. Tapi kan nasib masing-masing. Nak tahu gitu. Jadi apabila kita buat ada benda ni. Siapa dah puluh hari raya. Katakan dah. Raya ni dia panggil raya besar. Raya haji, raya besar. Raya puasa, raya kecil. Dia panggil gitu. Siapa dia bernama tu? Syariat Islam bernama. Bukan orang personal bernama. Kita raya haji, raya kecil. Anak-anak tak ada kelik. Raya puasa, raya besar sebab cuti pak. Kita kata. Tahun ni betul dah cuti sekolah tahun ni. Raya haji, sekali kat 2 hari raya haji. Kalau tidak betul dah cuti. Buat planning dah kali kan. Cuti sekolah tu kementerian kata biar tentu dalam raya haji. Lama sikit duduk. Gitu. Sekali kat 2 hari tak ada kelik 2 hari sebab saluh. Sebab saluh dengan piti tambah gitu. Tak cakap pula apa tak cakap. Mana anak kecil tak cakap. Gaya kecil ni pasal tak ada kelik ramai. Kita kata gitu. Duk mengikut syarak kan. Raya puasa, raya kecil dia panggil. Raya haji, raya besar dia panggil. Pasal apa tu jadi kata gitu tu? Pasal takbir raya ni serupa je takbir tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah serupalah. Tapi mula dia tu dia panggil muqayyad. Raya haji dia panggil takbir muqayyad dia panggil. Min qayyada je. Muqayyad mana terkait? Ada kaitan. Mursal, takbir mursal, takbir tu serupa tapi nama dia lain. Takbir mursal ni raya puasa. Raya puasa takbir mursal dia panggil. Min rasilah je dia. Mursal. Mursal M-U-R-S-A-L. Mursal. Tu takbir untuk raya puasa, takbir mursal nama dia. Takbir raya haji dia panggil takbir muqayyad dia panggil. Apa nama lain tu? Sebab masa mula tu berbeza. Ni tengok raya haji ni. Tak usah kata raya puasa lah lepas tu. Raya haji ni bila kita sunat takbir. Raya ni, raya besar ni. Subuh hari wukuf. Subuh hari wukuf. Sunat dah takbir baru dia tak pergi haji. Kita tak pergi haji lah duduk rumah ni. Orang haji dia mula zuhur hari raya. Lagu tu pula kaedah dia. Sebab dia mana sekolah haji ni berat dengan kerja-kerja haji ni. Kita ni banyak relax kalau kita tak pergi haji duduk rumah ni. Jadi takbir tu sunat bila? Sunat subuh. Lepas bayar subuh hari wukuf. Hari wukuf hari mana ni? Sikit hari ni. Hari Selasa. Selasa lagi. Bukan esok. Bukan esok. Esok baru 2 Zulhijjah. Selasa lagi. Subuh. Lepas subuh tu. Boleh dah kita duduk rumah pun. Allahu Akbar Allah. Kalau bayar rumah kat rumah. Kalau masjid kata. Imam kena buat mula lah. Ataupun siapa-siapa buat mula lah. Siapa bila takbir tu? Siapa asal hari 13 Zulhijjah. Hari ke apa 13 Zulhijjah? 1 30 hari bulan Mei, bawah ramah tu. Bawah ramah 30 Mei tu. Gitu. 3 kita bawah hari tu. Orang panggil tu. Nak ya gitu. Jadi hari 1 tu berakhir bayasa baru habis takbir tu. Kita duduk bayar nombor. Dia pula setiap lepas bayar perdu sunat takbir. 4 hari, 5 hari 5 hari dengan subuh. Subuh hari wukuf tu. Dalam 5 hari tu takbir. Lepas sembahyang perdu sunat takbir. Lepas bayar sunat takbir. Lepas bayar perdu kita bayarlah kita takbir. Lepas tu bayar sunat kapit perdu. Lepas bayar sunat tu takbir pula. Bayar sunat gapo pun takbir. Kalau bayar sunat duha pun takbir juga. Dalam tempoh 5 hari tu.
Tak. 5 hari bukan sebab mula tu subuh. Hari waktu 4 lagi. Bagi gitu. Jadi boleh pahala renyah-renyah gitu. Malam pun gitu lepas Isra. Lepas Maisra takbir. Lepas Maisra mai sunat. Lepas mai sunat takbir. Kalau ada lah orang mati, celah-celah tu. Antara lepas kita hari subuh hari waktu 4 tu ada orang mati, siapa kau sebelum gorek hari 13 tu. Lepas maya jenazah sunat takbir. Sebab tu dia panggil muqayyad. Dia kait banyak dengan waktu. Dia kait banyak dengan waktu solat. Kita duduk rumah pun masa tak pergi masjid. Zuhur ni tak cekah. Tapi kat lepas mezah Allahu akbar suara kita. Lepas mezah tu mai sunat 2 rakaat. Lepas sunat tu Allahu akbar. Dan yang masuk tu 5 hari tu. Sebab dia panggil gaya besar. Lama masuk takbir tu. Berkait pula dengan waktu solat. Dan waktu semaya sunat. Tak kira sunat ke apa pun. Dalam tempoh 5 hari tu. Bagi setahun sekali, mari lagu tu. Gaya haji lah mari lagu tu. Gaya haji kan berapa kali setahun. Setahun sekali mari gaya haji ni. Kalau kita buat tahun ni, tahun depan tak tahu lagi. Mati kau hidup. Mustang pulau tu tak tahu. Tak kau mati. Dia kau tak tahu. Ni pun kecek saja takut. Takut tak ada gaya haji pun tak tahu. Mana dia tahu ni nak mati mudah. Tak hati pun. Royak gitu. Jadi takbir mursal ni kalau raya puasa bila start takbir tu. Royak matahari hari waktu pagi. Masuk goreng tu sunat takbir. Sampai bila? Sampai lepas raya, lepas semaya raya habis takbir. Mursal sekali agung gitu. Sebab dia panggil gaya kecil. Jadi takbir tu masuk tu sikap. Mana gaya kecil ni takbir mursal bila sunat takbir tu. Tenggelam matahari malam raya. Malam tu sunat lah. Sampai bila? Sampai dia semaya raya. Orang pun takbir dulu boleh semaya. Lepas malam tu setengah sama masjid takbir dah sekali 2. Lepas tu baca doa tu. Sudah. Kata lah. Esok pada takbir dah dulu solat. Dah kalau raya haji, berapa hari lagi tu? Tasyrik, nak habis hari tasyrik tu. 3 hari raya, sehari. 4 hari. Pada mula subuh, hari waktu 4 lagi. Jadi 5. Gitu. Jadi itulah dia panggil takbir muqayyad. Itulah beza sebab dia panggil gaya besar raya haji ni. Takbir tu muqayyad dah. Kait dengan waktu-waktu semaya di rumah seorang ke, ada orang mati celah-celah tu. Lepas semaya jenazah kena takbir, sunat takbir. Tak takbir pun tak apa, tapi sunat takbir. Kalau tak takbir tak boleh pada. Mak kita mula mati raya haji yang kedua mati. Tahun 2000 ni. Lepas bayar jenazah tu, kita nanti dengar tu, tak ada takbir. Sebab tak ada orang buat mula. Orang semaya jenazah dia tu. Tu imam. Bukan tu imam nikah orang ni, tu imam solat tu. Tu imam solat jenazah tu. Mana kalau orang, kalau tahu seorang yang ramai tu, buat mula tak apa. Dia ikut je. Tapi kalau ramai-ramai tu, tak tahu seorang apa ataupun tak ingat. Sama ada tak tahu ataupun tak ingat. Tak ingat boleh kira lagi, dia ada ingat. Tak tahu tak? Tak tahu pas bela lah. Tak tahu lebih dasar pada tak ingat. Tak ingat dia teka-teka ingat jadi. Tak tahu lah, tak tahu pas kesuk. Pas bila nak tahu. Kau tak dengar, tak apa kan? Ya ingat dengar ni tak penting. Kita tak tahu, tak baca tak tahu pula. Aku ni banyak tak tahu. Jauh rasa gitu. Masa tahu belakang gitu ni. Tu jadi betul lagu tu Betul lagu tu. Tak berat bawa mati dah lah. Lagu tu. Kau kan tu? Dia kan tu. Aku tahu belakang. Padahal tanya so tak dia jawab. Dua tak dia jawab. Ngangu. Oh ya, 3-4 kali pun tak faham boleh. Rukun kauli apa sudah Maya di mau waktu anak hari tu. Tahu berapa? 13 semua. Lepas tu berapa kauli? 5. Pendek 5 siapa? 13. 8 Pasal tu. Gapo dia kauli kata sebut so. Tak tahu gapo. Sudah. Sebut tak tahu. Maknanya tak faham. Dia ingat 5 tapi tak faham. Satu hari buat tu. Maya lama dah lekuk dari tu. Tak, kita duk fikir tu. Semaya ni tiap agama. Kita kena yakin dia percaya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam Quran kata.
Sembahyang ni menegah kita buat perkara jahat dan perkara muka. Orang sembahyang kalau dia tak buat benda muka, tak buat benda jahat, janganlah sembahyang dia Tuhan terima. Tapi ramai orang sembahyang tapi buat jahat, buat juga. Ngita orang mandi, bayar tak tinggal. Tak maklum pun pisang orangnya dia gah habis dia putus cabut habis dia. Buat jenis jahat lagu tu. Lepas tu siapa-siapa tabur lah pagar orang mau dia dicimak dia. Pas semua orang biar dia busuk mau dia. Gitu. Buat jahat ke jiran. Bayar tak tinggal bukan tak mayar. Apa dia perangai jahat tu ada lagi tu mayar pun. Kalau kita kata bawa golok catut tak pada kita berkali. Kita kata kan Tuhan tak terima dah sembahyangmu tu. Kalau kita kata sepatutnya kena berasa gitu kan dia tahu. Apa aku nak buat lagi benda jahat ni. Janganlah sembahyang kita Tuhan tak terima. Sebab kalau Tuhan terima dengan sendiri kita tak sih buat jahat ni. Tak payah orang keping, hati kita tak sih. Dosa ke duk, tak dosa sama tak sih, biar tak kaya pun. Duk situ. Tak cabut asal boleh tak cabut. Orang tak tahu apa dia ambil lah. Dia tu merasa nak buat lagi benda tak baik pun. Orang tak tahu tak apa. Takut kat orang lah. Mayat tak tinggal. Sebab kalau Tuhan terima sembahyang dia. Dengan sendiri tak sibuk buat benda muka ni. Muka dah gapo pun. Jadi kalau kita diri pun kalau berasa nak buat lagi benda muka Tuhan tak terima tu lagi tu. Kena cek balance, kena postmortem semaya bukan belah perut, belah ibadat tu. Tak betul mana, tak kena mana ni aku. Tak kena mana ni jalan guni ni. Dia bahasa lagi nak buat jahat ni. Bahasa lagi perangai wudu, nak ngopak dah, nak doki kat orang. Perangai saja lah. Perangai wudu dalam dosa orang lagi payah. Tuhan tak terima tobat dosa orang. Oh ya. Kecuali dua dia tu maaf. Kita kena minta maaf. Nak minta maaf pun malu. Ngopak tak malu. Nak minta maaf malu. Kau kan? Kau tambah lagi. Gitu. Sekali kira agak maaf lah aku ngopak. Kamu kata mu busuk mulut. Berani nak kata gitu. Kecek berani. Belakang. Nguduk. Kau orang apa? Noyaknya. Kita gue pernah basuh tak tahu ke mana ni royak tu kata kita panggil gitu. Sangat tu royak. Dia royak kat Ustazah Maria tu ada ca dia tu pergi kubur tu imam. Royak gitu. Dia pergi royak kat orang balas masjid. Orang manusia tu. Tadi orang tu pun royak kita. Kata, "Jaman tu, macam mana tengok?" Dia royak kat ambo suruh royak. Hak tu pun nak nyembah saya tengok dah mak saya terkeliling tu. Tak ada jaga apa pun. Dia lah ke kubur tu imam tu. Tapi nyacaya juga orang tu royak tu. Mari tanya kita. Dia royak mana demo? Royak masjid. Royak masjid. Kau malu kalau tidak. Kau malu kita royak kat orang. Saya pun minta nombor dia. Cuma minta nombor telefon orang tu. Siapa kecek dengan dia? Budak yatim. Tanya tu. Awak royak mak saya nak pergi kubur tu imam. Caman acok mari tengok. Tak ada. Ada cara tahu. Tahu orang royak gitu. Orang royak tu apa yang pergi royak kat orang. Mari tengoklah ada ngoti ke. Mari kita pergi tengok dulu. Duk mana anak aku nak tengok betul mana ada. Kau nak marah ni royak kat orang tu. Benda tu tak ada. Pelik lah. Lepas tu kita saat-saat tu. Boleh boleh lah. Aku tak takut kamu. Dan siapa kata kita gitu? Budak jatuh. Pakai anak kita dengan dia. Mulai pukul dia aku tak takut kat abuk kamu. Weh kata lagu ni budak dia ni. Weh lagu ni budak ni. Orang kata, apa lagu tu mu ni? Bukan cikmu budak dia. Tapi ada ustazah dia kata. Aku ni tua kata apa ibumu aku ni. Aku ni umur kat 80 dah lah kata ni. Aku nak kacik tuan nak panggil gitu kamu. Kau nak panggil gapo? Kata. Padahal mu royak kat orang aku ada caum aku. Lepas tu dia berkata gini, tahu kita tengok dalam tempat telaga tempat apa dah? Telaga tempat bueca tu ada wayah masuk dalam tu dia kata. Wayah tu pergi lah ke pagar gitu dia kata.
Mu tahu, mu mari tanya aku bag wayang gapo dia sepengah tu muka rumah aku. Kenapa kecah tak ada nak kecah ada apa yang mengoyak maka ada cara kita kata gitu gini. Okey ada telefon. Dia pun kata gini. Tahu dia kata wayang duduk sepengah daya telaga air buai tu. Lepas tu catat tu dia. Mu tanya sebab apa aku buat gitu? Mu tanya aku. Mu tanya aku ni. Apa mu dia kata orang mecah di atas kepala orang matinya. Jadi jahat benar lah aku ni buat atas kepala orang mati. Tak kena malu kita. Betul nak besar tu nak ya weh. Kata kita gitu. Kepada Ustazah gapo buat atas kepala orang mati jadinya. Dia dah yang besar dah aku dan gitu. Tak ada hidup kampung buat hidup gato kan. Kayak gitu. Lepas tu awak kena tanya sebab apa saya berbual wayah dalam lubang Pak Ibu Pak Cabu dan telaga dia tu. Apabila banjir mari dulu pagar tu bubuh mata punah gitu. Jadi air tu tubik cemu digah dia lah ke kubu. Dia digah lah ke mukano tu tak ada kenu. Digah lah ke lele no. Ada kenu. Digah lah kenu lah. Lele tu dah. Dia apa? Naik. Ada kan naik. Dia kalau kan naik gitu. Ya. Nya buat pagar, habis dia tutup. Seming tu tutup habis dia baru. Jadi rumah saya tu jadi air termenung. Termenung. Apabila banjir air tadi tubik. Tadi tubik ni 4 hari duduk. Pada begok lagi. Sambil selai tepat rumah tu. 4 hari tak ada begok lagi. Jadi mu tak fikir mu buat upah orang buat pagar kubur tu, tak fikir kau tuai nak tubik kat mana air ni. Pasal bila nak buat pada termendung tu tanya tukang, duk lagu mana rumah hamba lagu ni jari ni. Jadi banjir hujan lebat kat payah. Suruhlah. Ketika pagi tak suruh termendung tak segi, buah surat dalam tanah tu lambatlah. Mudahnya boleh pergi kat ni, sepah hujan tak ada lah ada surat. Lepas tu dia kata gini beli wayang anjing tu buh dalam seduk air dalam tu buai masuk anjing tu dah buainya. Jadi harga kena lah. Jadi ada kena tu kubur tak imai lah gitu. Jadi kita pun kata kubur besar pun lah gitu. Dia pun kata gitu. Apa dia perigah gelik ni? Kalau air anjing lah kena. Bukan dia air dia lah kemukaan kita kena. Muka cik gapo lah gitu kata. Kacik tu orang nak marah berlaku. Dia kata gitu, dia cakap begitu. Kamu kau cak, tak pada mana cak, tak pada macam tu dia nak malu tu. Kita pun wayak ke AJK kata, apa budak tu kata cak, wayak ke masjid. Dia faham, ada ya wayak kodeng bau dia gitu. Kata apa lagu tu budak tu tahu. Kenapa aku malu? Kata aku tu kata buat cak tak pada orang mati. Kenapa aku malu? AJK kata gitu. Dia pun tak jumpa orangnya tu dia. Kita kena hangatlah budak tu. Orang kampung Paus tu. Dia sabar ke kacau. Wayak aku orang. Aku kata, kalau awak tanya saya tak apa. Ni wayak aku masjid. Aku tengok orang wayak tu. Orang dengar kata, jahat benar lah aku ni jadinya. Nuduh aku tu. Petenuh orang panggil tu. Dia kalau tak betul jadi petenuh. Kalau betul ngupak. Memang ngupak nak sengerti. Allah busuklah mulut dia tu. Busuk ngerti. Tapi kita kira ayat korang. Jadi kalau dia dengar malu kata dia. Malu. Itulah ngupak. Busuk sungguh ngupak ni. Tak busuk kata busuk hati pun tenang. Mulut bang sedap wak-wak. Supaya wangi yang dia kata busuk. Hati pun tenang lah pula. Berat lagi pun tenang ni. Nuduh. Petenang dia nuduh. Berat lagi nak ayat petenang ni. Allahu Akbar. Tuhan lah punya tahu. Macam-macam duduk kampung. Kita kata, sakut dah berasa duduk tengah kata kat aku. Mungkin dia pun polis lah, aku tak takut kamu. Kata berat benar ni, gebak polis dia pula ni. Dia pun ngerti, dia akan bertenuh hamba. Dah, enggak bertenuh ngerti. Mari tengok dah polis, tengok lah. Catat pada mana pula polis, mari tengok. Tu tak repot ngerti, malah nak basuh lah kita ni. Moga lagu tu malah nak panjang-panjang, moga lagu tu.
Dia kata kita tu satu. Dia kata, oh maaf lah dok so kita repot polis lah pulak cabak itu. Dia tahu dah kita tak repot dengan kita nakut tua nak apa. Dia buat dia. Sabar kata. Gua lagu tu nak besar-besar. Bapa pergi pasal tu ada kenanya. Hok lain dia lagi tu. Kalau kelas lagi dia, dia main lagi ni. Dia dah lagi tu dah. Bujang dia dah kena. Dia gendah adik kubur. Tanah mau kanu tu tinggi sikit gitu. Dia main lagi dah kena. Jadi kita pasal wayah kau ni. Dia tak wayah kau ni. Kau dia dah kena. Air derah ni ikut dia dok. Kita bukan boleh helok dia kata, mungkin nak ada kat ni air tak boleh. Gitu dia dah kena dah. Gitu Oh dia pasal. Tukar hujan dah cari pasal anjing tu. Kalau tak banjir saya tak hujan saja. Saya tak pasal lagi banjir baru saya pasal anjing tu. Sebab air tu takut. Air tu termenung. Rumah aku dah nyanyi orang kata. Buat rumah aku tak kira dengan tu yang rabih dia kemah keming tu. Tak fikir juga kau jiran ni. Buat pagar tu, kubur tu. Kemah keming tak ada lubang kabut rapak ni. Seming ni rapak kau ni. Air tu ke mana macam tu? Lekung sekeliling. Air dia ada kena. Itu hanya pagar dia tu. Hanya pagar. Air tak ada lagi. Dia ada kena. Dia pagar dia ni pun. Hanya pun kemah keming. Kalau kita tak ditubik. Lepas tu, orang kena rayak pun, tak ada mazhar tu, kita tebuk, orang lain temenu juga. Dah aku tak tebuk, aku buat gitu. Tengah panggil lah buat tubik kat tu ya. Noyak. Genoduh. Lemah lah manusia ni. Kita berasa, dia tak minta maaf gitu. Dia pun polis lah. Senyap dengan gitu. Kata ni, jadi muka lain pula lagu ni. Jadi besar muka lain pula. Tak ada pasal-pasal ni. Sebab senyap dengan gitu. Mana bahasa kot dia. Tengok pun, pernah ke tak tahu, mula kena. Dia asal ke situ lah. Kita ni nopel. Kita ni orang demik muka. Dia beli tanah situ. Kita pada tapuk hospital tu lah. Dia beli tanah situ. Dia tu orang asal situ. Hebat lah muka. Penduduk tempat kita ni orang pendatang. Ya gitulah. Orang Cina tak apa pun datang Malaysia apa dia nelan. Dia ramai yang nelan lah. Dia kalau ramai berani lalu. Cekek ni kudu lagi. Waktu 3-4 orang ni. Dia ratus-ratus ribu orang kan. Kudu. Jadi nelan sakit kepala. Ya gitu. Baiklah kita sambung ni. Bak tu ni. Apa dia kata? Bersugi ni. Waqala sallallahu alaihi wasallam tayyibu afwahakum bisiwak fa innahu tariqul Quran. Baik oleh mulut kamu dengan bersugi, sesungguhnya dia tu jalan Al-Quran. Kita baca Quran dengan mulut. Sebab suruh molek mulut ni dengan menghilangkan bau yang keji daripada mulut dengan bersugi. Bahawasanya dia tu jalan Quran. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada firman Allah. Wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Waktu dicuba akan Ibrahim oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah. Ayat Quran ni katanya dicuba akan dia dengan bersuci 5 pada kepala, 5 pada tubuh. Maksud wa izi betala Ibrahim rabbuhu ni Tuhan uji Nabi Ibrahim dengan benda-benda beberapa perkara. Maksud perkara tu apa? Dengan bersuci 5 pada kepala, 5 pada tubuh. 5 pada kepala tu apa? Gunting misah. Misah duduk di kepala lah. Misah duduk sini. Buat kat kepala tak ada lah misah tu. Yang misah ni misah duduk di kepala. Buat kat kepala tak ada lah misah. Misah duduk di bahagian kepala jugalah. Gunting misah. Berkomo-komo. Komo air. Mulut duduk di kepala juga. Masuk air lebar hidung. Ambil semayang ke? Komo sunat. Masuk air lebar hidung sunat. Dan bersugi. Bergigi. Dan membelah rambut kepala. Sepuk. Dia duduk gerasan yang belah. Belah rambut ni makna bojeng lah. Dia ada orang belah. Dia ni ada belah tengah. Ada belah baik. Rayok sikit. Ada sama betul. Tu macam-macam. Semak lah nampak. Dan 5 pada tubuh. Kerak kuku. Bersih kuku. Berkhitan sunat. Cabut bulu tiuk. Bercukur bulu hari-hari. Dan istinja dengan air.
Basuh najis dengan air. Istinja dengan air ni basuh. Basuh dengan air. Kalau istinja saja dengan sapu. Dengan benda-benda kerah lah. Benda kasar. Jadi Nabi Ibrahim ni dia Tuhan uji dia dengan 5 ni. 5 perkara pada kepala. 5 perkara pada tubuh. Supaya melakukan kebersihan. Bersih pada kepala tu gunting misal. Yang kedua berkomo-komo. Mulut duduk di kepala juga. Masuk air lebih hidung dan bersugi. Dan belah rambut kepala. 5 pada tubuh. Kerak kuku, berkhitan, sunat, cabut bulu ketiak dan bercukur bulu hari-hari. Dan istinja dengan air. Tu. Tu maksud ayat Quran. Wa izi betala Ibrahim Rabbuhu tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu al-mutakhallilin min ummatin fil wudu' wa ta'am. Sabda Nabi SAW, memberi rahmat Allah akan orang yang menyelak-nyelak ti daripada umatku pada wudu. Menyelak mutakhallilin mana gosok-gosok. Celah-celah ni kan. Yang sapa air gitu. Menyelak-nyelak ti nak gosok lah. Sapa air celah-celah jari. Kalau jari kaki kalau rapat gitu gak. Bulan 5 makan air lagi. Jari kaki rapat. Jadi ambil wudu kena buat gitu lah. Sapa air tu. Takutnya tak sampai, tak ratus. Sebab kaki ni wajib. Anggota wajib ke tu. Hak sunat boleh kira, hak sunat. Tak basuh pun sah. Hak wajib ni kalau tak ratus, tak cukup lah. Anggota wajib, pak basuh, 2 kering kan. Ambil wudu. Pak hak wajib kena air. 2 lagi tu tak kena air. Tapi perdu juga. Perdu wajib lah perdu tu. Gak apa hak kena air. Pertama kena air muka wajib. Pakai kita ambil sembahyang basuh muka dulu kau. Basuh tangan. Tangan sunat lah. Dah wajib tu sunat lah. Lepas basuh tangan komo sunat. Masa air lebih hidung sen tubik sunat. Pertama wajib muka. Pertama wajib muka. Muka tu sekat mana? Daripada tumbuh gigi rambut ni sampai ujung dagu. Hak sebelah ni, letak ni, cotik lengan ni. Dekat dengan lubang lengan ni ada cotik tu. Siapa kau cotik lengan ni? Mana bulu? Rambut tu mula dalam kawasan muka ni dia panggil ekor cicak. Wajib kena basuh. Sebab dia masuk dalam kawasan muka. Mana rambut ni kena basuh. Hak dalam kawasan muka. Orang Arab dia gunting. Rambut tepi dia gunting pendek. Dia panggil dia panggil apa? Gunting. Supaya kita ambil selayang tu mudah ngatur. Pendek kan? Kalau panjang takut. Nak boleh kau ratur. Duk kuakai. Payah lah. Dia gunting tepi ni. Tahzib dia panggil. Tahazayapa eja dia. Tahzib pun. Jadi kawasan muka ni kena ratur muka. Sebab wajib. Anggota wajib. Sekali kalau rata jadi dah. Tapi sunat tambah 2 lagi. Supaya jadi 3. Kalau 20 kali pun tak rata kali abu. Duk main hidung dan dagu. 20 kali. Sekali pun orang tak boleh kata. 20 kali pun tak kata kali abu. Orang tak boleh kata sekali. Kalau rata sekali tak apa dah. Cuma sunat tambah 2 lagi. Tak semestinya basuh. Basuh acak kali tu rata. Pasal tak kali pun yang basuh hidung ada dagu. Muka gerak ni. Tak jadilah basuh. Sejuk ketak kekeh pun. Berpuluh kali pun. Sebab hak dia tu. Daripada tumbuh gigi rambut ni. Sampai dagu. Hak dia ni. Cotik lingkar ni. Sampai cotik lek ni. Dia ratu. Mana rambut ada dalam kawasan muka tu kena basuh. Kira muka lagi banyak. Kalau orang tumbuh rambut sampai sini katalah. Sampai kau dai. Kira je bulu sampai sini. Cacat lah. Takut ada gitu tu. Oh jenis bulu sampai sini. Tak ada lagi dia ya. Ni dah agaknya. Orang ramah. Pakai kanan. Rambut ada ni. Rambut dah tak ada lagi. Kira orang lain 2 jari lah dai. Orang ramah-ramah. Mungkin dia cacat ni jarang. Orang cacat lagu tu. Tapi ada pakai dalam dunia orang ramah. Oh ya gitu. Lepas tu, orang celah-celah jari dia, lak-lak celah jari ni. Allah, rahimallah. Rahmat Allah kepada orang yang menyelati daripada umatku ketika berwudu.
Dia kalau jari dia jari jerepek kat kena orang gitu. Gosok-gosok celah-celah jari tu. Itu dia panggil menyelak-nyelati. Orang yang menyelati tu kan ambil wuduk ni. Rahim Allah. Memberi rahmat Allah. Tu kesian ke dia. Rahmat ni kesian belah Allah. Dan makanan yang ni menyelak-nyelati segala bulunya pada ketika ambil wuduk. Kalau bulu tebal tu dia just sapa. Bulu-bulu hak tebal tu. Pemadi wajib lah. Pada wajib kalau rambut tebal kena gosok-gosok gitu jugalah. Sapa lah kalau bulu tu tebal. Kalau tak tebal benarnya cucu air tu pun udah pun dia kata dah kalau rambut jarang-jarang. Kalau rambut tebal lah kena buat gitu jugalah. Kalau buat gitu biar dia masuk habis. Dia rata habis air tu. Dan mau colek gigi. Colek gigi ni menyelati gigi dia panggil cok. Kita orang tua, ala homo tua ni kan, makan daging lekat celah gigi. Makan buah paus cekat celah gigi. Muda-muda tak lekat muda-muda. Pasal apa? Pasal gigi kita ni sirat dia kau jaya dia kita tua. Dia kau genggeng. Tu kalau gigi asli. Kalau gigi gua tu buat pun tak jadi gosi saja mudah pula tu. Ni masalahnya gigi asli ni. Kau lama kau jarang. Jadi kalau kita makan tu, lepas makan tu kena beli tu putung kayu. Colek gigi sebab sepan. Nak kacak pun malu. Lekat celah ni, balik atas lekat, di bawah lekat. Jadi orang yang colek gigi ni pun rahmat Allah juga. Supaya dengan gosok ambil semayang. Orang kaki apa dah jari kaki dia rapat. Dia kena sapa air tu. Tu mutakalilin juga dia panggil. Colek gigi pun mutakalilin juga dah. Tu colek gigi hok ni. Colek dengan tangan ni terus sapa air dia kaki dia rapat lagu tu. Dia ni kaki rapat ni. Bulan 5 makan air lagi kaki dia tu pada tak hujan bulan 5. Bulan 12 seroyak lah hujan. Ni hak tengah tak hujan pun makan air kaki dia. Dia rapat kaki. Ada orang kaki rapat. Kaki gini dah tak apalah. Kaki kita gitu dah. Tu jarang gitu. Tu hewi ikut jarang. Kerek. Kan tu hewi dah gitu. Tu ada bentuk gitu. Yusawirukum bil arham. Dalam perut lagi tu hewi rupa kita ni. Orang ni hitam, orang ni putih, dia kepek, dia macam tu hewi ada perut lagi gitu. Waktu lah Ustaz Kazi Ilyas kata tadi Ratu Catik Harian ni. Pasal apa? Kita beri berkah. 25 pinggan ni 40 berkah. Bok besar tu 9 ya. Beri berkah kejadian Tuhan dia ya. Bulu mata gini kodi. Kalau bulu mata letak mulut jepuk dapat 40. Nak ni lah hak Tuhan buat dah. Jadi kita ni pandang ngetik sangat. Hak Tuhan buat tu molek dah lah. Tak payah ni lah banding-banding lah beli hadiah. Tu yang jadi pertandingan Ratu Catik jadi harian tu kata sebab duit markah tu yang buat. Dia pandang aku lagi dengan tu dia gitu. Dia kata gitulah seolah-olah gitulah dia kata. Sedap juga ya royak. Ustaz Kazim gitu umur dia. Sebab apa Ratu Catik harian tuan-tuan. Pasal yusawirukum bil arham kita manusia ni tu jadi lerah ibu lagi. Rupa kita setara ni, hidung kita setara ni, mata kita gini, mulut kita lagu ni. Tuhan buat kita daerah ibu lagi. Tubik tu yang sedia kalah Tuhan buat lagu tu dah. Rupa kita ni. Tiba-tiba dia besar agak, awak ambil markah pula. Kalau pinggir cemak ni, 2 markah. Bok sikit, 4. Ni 10. Mulut pun gitu. Kalau jual tu berapa? Kalau muncul lah naik berapa? Siapa dia buat tu jual lah naik ala kali ulu ini tu. Allah berlaku cipta kita. Jadi kita nak beri markah atas Allah buat. Tak betul. Dia royak lah. Tak betul gitu dia royak. Baiklah dia kata. Jadi colek gigi ni menghilang makanan ada celah gigi. Ni. Ini doa daripada Nabi SAW bagi umatnya. Kerana ikhtiar mereka tu pada ibadah. Sepatutnya bahawasanya dia amat-amati dengan dia supaya masuk dalam doa Nabi SAW. Nabi ada doa. Dia kata kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
Nabi kata hadis ni, la tatakhallalu bil as wa raihan wal qasab fa innahu yurisul akilah. Sudah. Hadis benar ni. Sebenarnya Nabi SAW, jangan kamu colek gigi dengan kayu as. Kayu as ni kayu selasih. Tak tahu kayu selasih tu kayu as dia panggil. Dan kusuk ni apa? Tumbuh-tumbuhan yang ada batang, buku. Tumbuhan ada buku. Apa dia? Buluh, tebu, buku. Ada ruah. Kemucu. Kemucu tak boleh buat colek gigi. Kemucu, batang kemucu tidak ada buku kan ni. Kan kita patah kan, dia ada sendi kan tu. Benda tak boleh buat colek gigi, benda berbuku. Kayu yang ada buku. Seperti buluh. Buluh ada buku. Tebu ada buku. Batang padi ada buku. Tak boleh tengok batang padi. Kan dia ada sendi kan? Tak boleh tengok colek gigi tu. Kita ambil kemucuk katnya. Kemucuk kat kain tu. Kan batang dia tu kan ada buku. Nabi tak wik colek gigi dengan pokok-pokok yang berbuku. Kusub tumbuhan yang ada batangnya tu ruas. Ada ruas batang dia. Dia buku. Ruah atau buku. Seperti batang jagung. Jagung tak boleh buat colek gigi. Batang gandum supaya juga. Gandum pun supaya lebih kurang jagung batang dia. Ada buku. Bahawasanya mempusakai penyakit akilah. Orang biasa colek gigi dengan pokok ada berbuku ni kena penyakit akilah. Apa dia akilah ni? Penyakit makan daging, luruh daging, bok gitu. Tinggal tulang saja. Daging kita kusta ke apa tu? Penyakit makan daging. Nabi kata hadis pernah ni. Gak kita beli colek gigi kedah tu takutnya buluh. Tak tahu ya tu. Mungkin juga orang kafir ni dia nak jual. Kalau buat tu orang kafir, dia kaji Quran, dia ada bahasa Jepun, dia ada bahasa Inggeris, dia ada bahasa apa. Dia mungkin dia jumpa dia hadis ni, biarnya mampu orang Islam dia. Dia pergi sana jual. Kita bodoh. Orang jual tahik beli kita ni. Dah, ada sobek-sobek berkali bunga-bunga beli juga. Laku tu rasa. Tak reti beli ya kita ni. Tak tahu lah ke mana kualiti apa kita tak tahu. Benda tu. Masa tu lah kita beli nampak comel kat beli dah. Apa pula tak ada orang jual hal lain. Tak wajib usul dia kata. Kita duk rasa mata buluh kau gapok tak tu. Colek gigi kedah tu. Dia buat. Dia itu molek. Tak tahu kilang dia tak aku tanya kilang dia tu. Wang apa? Macam gas api tu apa dia? Batang gas api tu. Buluh kada. Tidak buluh pun kayu ada buku. Tak boleh belakang colek gigi. Ada hadis ni. La tatakhallalu. Ni, Nabi kata ni. La tatakhallalu bil asy wa raihan wal qusub. Fa innahu yurisul akilah. Jadi mewarisi penyakit makan daging. Kena penyakit luruh daging. Makan daging ni luruh daging. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin khairum min sab'ina salatin bighairi siwakin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu semaya dengan bersugi lebih baik daripada 70 semaya dengan tidak bersugi. Kalau kita bersugi semaya, semaya bersugi ni lebih baik pada 70 semaya hak tak bersugi. Pahala besar 70 kali ganda. Nak royaknya tak gak kita tiap-tiap kali ambil semaya patutnya bersugi. Zuhur bersugi, kecuali puasa. Puasa tak boleh bersugi, dia masuk waktu zuhur. Kita bersugi pukul 12. Tak apa puasa. Sebab gelecek matahari baru tak boleh. Baru makruh. Sebelum gelecek boleh lagi. Tak kira lah puasa sunat ke, puasa wajib ke. Dia masuk zuhur, gelecek matahari, tak sunat bersugi bagi orang puasa. Pasal apa tu? Pasal busuk mulut orang puasa ni, Nabi kata lebih wangi daripada bau kasturi. Jadi apabila tak berus, tak busuk lah dah. Busuk tu kasturi tu di sisi Allah. Sebuah kasturi di sisi Allah. Sebab tu kalau berus dia tak busuk lah. Sebab tu dia masuk waktu zuhur tak boleh berus.
Sebab apa? Makruh kalau beru. Tak boleh pahala. Tu bagi orang puasa. Hak tak puasa ni, mu beru nak waktu kau. Subuh tak ada kali beru. Zuhur, kau saja. Asar, kau saja. Warik, kau saja. Isya kali beru nak tidur takut. Ada juga bayar dulu, baru beru nak tidur. Tu. Patutnya tiap-tiap kali nak sembahyang tu, ambil wuduk tu, kena beru semua. Walaupun ambil wuduk nak baca Quran. Boleh jugalah, beru jugalah. Acak tak apa, acak kau muju acak. Orang kita kurang benar. Kurang benar baga ni. Tengok budak-budak sekolah tu. Tapi tak gigi. Pagi saja beru. Kulit makan besok pula. Nah sabar 5 kali sehari buat sekali sehari. Dok. Ada jenis ngotok Allah lah. Yang boleh duduk tak aku lemah. Yang biasa lagu sedap lagu tu. Cuba kita kalau biasa lagu tu. Sedap lagu tu. Malah aku acak-acak. Tak ekak. Letih. Macam-macam. Kita lock gitu. Tak semaya kita kurang. Kalau semaya tu lebih baik 70 semaya. Kalau kita bergigi semaya, dia tu lebih baik 70 kali ganda. Pada yang bayar tu lagi. Kalau kita solat tu dengan bergigi. Semaya dengan bergigi, bersugi, lebih baik 70 semaya tanpa bergigi. Gitu. Tak gitu mau jauh beza. Kita tak ambil berat mana ni. Pada ada tajuk dalam hadis ni. Ada mauduk suku khoh bas bersugi ni. Bukan main-main. Kita bunyi je bersugi. Tapi banyak faedah dia ni. Ni kita ada jumpa sikit lagi. Dia kata apa dia lagi ni. Pada satu riwayat sebelah Nabi 2 rakaat sembahyang bersugi menyamai 400 sembahyang dengan tidak bersugi. Ni 400. Ada lagi hadis. Satu semaya bersugi lebih baik pada menyamai 400 semaya tidak bersugi. 400 dengan power dia tu. Lebih baik satu daripada 400 dengan bersugi. Seolah-olah seperti merdeka seorang hamba daripada anak Nabi Ismail dia kata. Jadi 400 ni supaya merdeka hamba lah. Hamba pula keturunan Nabi Ismail. Dan keluar daripada dosanya seperti keluar rambut daripada hajin. Hajin ni apa? Tepung gandum. Tubik dosa seperti kita buang rambut dalam tepung. Seperti sebut dalam Tuhfatul Habib. Nama kitab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bisiwa hatta khasyitu ay yudardina asnani." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa Jibril berpesan kepadaku dengan bersugi. Malaikat Jibril ni mari jumpa Nabi, royak semua jangan lupa dia bersugi. Supaya budak landum, bobel royak semua. Mari jumpa bersugi jangan lupa. Begitu. Jibril, malaikat Jibril royak ke Nabi. Bersugi jangan lupa, don't forget bersugi. Gitu. Royak semua dia mari. Hingga aku takut gugus kalau gigiku. Nabi kata bimbang juga. Acak-acak beruh. Lama cabut habis gigi. Kalau dengar kau Jibril pesan tegak pada cabut gigi. Nya pesan sama-sama. Tiap-tiap kali mari royak suruh beruh gigi. Suruh bersugi. Siapa aku takut tangga gigi aku. Nabi kata. Tak tangga tapi bimbang. Bimbang takut gonyek habis. Apa tu? Kuat telajak bersugi. Bertonyok kayu tu. Gitu. Berkali kau tanya kau kemah kamu. Muka dia kelak. Kayu tu kelak kamu kau. Gitu. Tak ada lagi bergigi masa tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khibtu ala asnani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh aku dengan bersugi hingga aku takut atas gigiku. Adalah faedah bersugi itu amat banyak dihingga oleh ulama 70. Faedah bersugi ni 70 ulama kata. 70 faedah. 70 faedah dia. Setengah daripadanya menyucikan mulut. Satu daripadanya cuci mulut faedah dia. Yang kedua membaikkan bau mulut. Bau sedap mulut untuk nak baca Quran. Yang kedua membaik mulut, membaik bau mulut jalan Quran.
Dan membetulkan tulang belakang. Tulang belakang yang kita buat gigi jadi betul tulang belakang itu. Tu pelik tu. Tu tak ada siapa tahu tu. Dan membaikkan maidah, baik usuh. Usuh kita baik, membaiki usuh. Usuh maidah ni usuh lah. Buat makan ni kan duduklah usuh dulu. Usuh besar. Dan sesungguh meneguhkan gosi. Kuat gosi. Kita bersugi kuat gosi kita. Dan melambatkan uban. Lambat uban orang suka bersugi. Ada orang umur 78 pun kita tak uban setorang abu. Kita lagi rambut. Tak ada apa-apa dah ya. Weh kata apa gini mu. Tahu tak uban aku. Dia pelik berasa kita. Tak ada yang tengok. Dia kata keturunan tok dia mula-mula berapa puluh tahun mati tak uban seorang abu. 80 lebih tak uban dah dia tu. Dan menjernihkan kejadian warna tubuh. Berseri-seri tubuh dia. Dan membaikkan cerdik akal dia bertambah cerdik. Ni hasil daripada bersugi. Dan menambah akal. Fikir apa jalan dia bersugi. Menggandakan pahala amalan. Memudahkan keluar nyawa. Nak mati bersugi tu mudah tubik nyawa. Tak temu lagi kita. Orang duk gak nak mati payah. Seorang habuk baca Yasin lah. Baca Yasin, baca surah. Apa tu nak suruh penyakit mudah sembuh tu. Baca tu lah. Tak jumpa lagi ambil kayu sugi, pergi kelebek mulut anak hati tu gonyong. Sebenarnya kalau buat gitu mudah tubik nyawa dia kata. Tak ada lagi pasal apa? Orang tak tahu pun. Bukan soal buru gigi ni, soal kayu sugi. Kena tahu soal kayu sugi mau kita. Jadi ada tutup nenek payah nak mati nampak duk gak. Sialah ke dia nazak lama doa. Kita buka mulut sikit tak sedar ayat kat orang tak apa. Buka mulut sikit kat gonyong. Bismillahirrahmanirrahim. Permudahlah ya Allah. Sebab dia kata mudah tubik nyawa. Pesugi ni. Pedah dia, banyak pedahnya. Berapa pedah tadi? 70, berapa puluh tadi? Berapa ulama kata 70. Dan mengingatkan menyebut dua kalimah syahadat. Bersugi ni tak lupa orang sebut ngucap boleh ngucap. Dia tak lupa kalimah syahadat ni. Yang ada setengah kita kata la ilaha illallah. Ada kok dia tak nak tahu. Dia bengong, tahu lah. Dia tak ada nak kecek tu kan. Ni ada dia ingat. Orang kata dia boleh sebut. Bersugi ni. Dan keluasan pada hidup. Kehidupan mudah cari makan. Orang bersugi ni mudah dalam kehidupan dia. Buat rezeki lah. Dan mengkayakan. Ada siapa kaya. Dan memudahkan rezeki. Dan mendiamkan sakit palu. Orang kocok palu. Orang nyakit kocok palu. Ada kan tu orang kocok palu dia. Kocok diri dia. Kita bukan healing. Dia berasa nak kocok. Nak agaknya. Jadi bersugi ni memberhentikan kocok palu. Dia kata gitu. Jadi insya-Allah ubat dia dengan bersugi. Kocok palu ni. Mendiamkan sakit kepala. Dan menghilang segala penyakit dalam kepala. Kepala gapo ngak dalam kepala. Hilangnya sebab bersugi. Dan memutuhkan balgam. Dan menguatkan gigi. Mencerahkan mata, jernih mata. Ngatuk-ngatuk bulu gigi, sinar mata kelip. Dan menambah pasih. Baca Al-Quran itu pasih, lidah pasih. Dengan sebab bersugi juga pasih lidah ni. Dan membaikkan hafaz. Udah ingat ngapa. Dan menyucikan hati. Hati itu jelah. Tak ada dia fikir-fikir karut-karut. Dan melambahkan kebajikan. Dan menyukakan malaikat. Malaikat suka orang bersugi. Hina syaitan. Syaitan tak suka orang bersugi. Hak busuk bangar tu lah syaitan suka. Bab busuk dia lah suka. Jadi orang malah tak gigi Pak Eci tu saing syaitan. Syaitan suka benar tu. Hak cuma-cuma lagu tu. Tu dia. Dan menghilangkan sikap
lubang pada sirat gigi. Hafat ni lubang. Jadi merapat ke lubang lah pada siratan gigi. Dan memudahkan hacur makanan. Kita makan tu mudah hadam. Dan mustajab ke doa orang bersugi ni. Doa dia mustajab. Dan berseri mukanya, bercahaya mukanya. Dan berjabat tangan dengan dia oleh para malaikat. Malaikat salah semua orang bersugi. Dan mengunjungkan dia oleh malaikat tetap kalau keluar pada semaya. Yang tu bagi semaya iring, malaikat iring dia. Orang bersugi. Sabit orang dakwah sepa sok situ pun. Kita ada ayat aku kembang kali. Dia nyada tujuan besar benar boleh kira. Kita ada ngopak kata kembang kali. Bahasa jahil tak ada ke mana. Supaya orang baru kau ni, hatu mau kopi kau gapo ni. Ada orang pakai betul. Pakai ini. Hatu. Mata dua putih. Dia molek dah lah dia tu. Dah. Kita duk kata hatu pula dah. Dah lah kita tak sebut, kita kata dia hatu pula dah. Tuduh. Dia sanggup buat tu. Belakang manusia tu. Kita kaya hatu tu. Hak kita ni, hak lancang, hak duk lawan tu ni bukan hatu. Di malam kau tahu gitu. Sedap ngata kau dia. Hak molek, hak wuduh kata kau molek. Hak tak betul kata dia betul, hak tu tak betul. Padahal hak tu betul. Dia kata tak betul hak tu. Orang lagu tu dia tak khabar, dia tak betul, dia kata orang tak betul. Dia gitu. Biarlah dia boleh buat kat takut mujur boleh buat mujur. Hormatilah. Tak apa. Kau cari atau wala pakai goni nak curi. Hak pakai goni curi tu, dia buat lolok lah dia pakai gitu pasal dia nak curi. Pakai jubah besar kat masuk bilik pergi di farmasi kat curi ubat suplemen ni. Hak pakai jadi muka comel kat betul tak. Boh dah baju. Dia tak khabar lah moga jubah kaya longgar. Dia kau tek kau tu pasal CCTV tu kak. Marilah jaga dia tu. So kita kebah. Bobak tu biar habis. Ikat polis. Mana bukti aku curi CCTV tu. Oh ya, nak nampak kita dah ambil. Nampak kita tu tuan ni sikit-sikit. Nak tobek pintu tu pek bunyi. Tak juga gitu Kita dah ingat curi kapur ni tak ada lah gitulah pek tu. Kena pegang lah kita dah pek dia tunjuk bunyi tek tu. Allah ni ada berlaku alak monogram apa dia panggil. Dia buh wayah dua buh saku kat mulut tu. Kalau kita kecek pelawak tek dia bunyi. Ada alak gitu radio gapo lagu tu lah. Allah ni dia buat. Jadi kita kecek pelawak tu kau tukuk lah dia. Kalau duduk senyap tu mana betul apa kita raya. Jadi monogram kapal buat kau Yusuf Rata tu. Yusuf Rata ngakih Anwar tu. Yusuf Rata tu dia pakai kau tu. Dia raya tu tak bunyi tukuk kalam. Mana betul dia raya. Dia raya. Ada alat tu lah. Gitu. Lo ni macam-macam. Moga sains ke perkembangan sains ni tinggi. Gitu. Mana kalau orang nak siapa ke situ, bolehlah pakai alat tu. Kalau padan kata kalau tak pakai hak tu tak sah. Bolehlah. Kalau hak kita kapur ni aku kena bayar pun tak tahu hak tu. Bolehlah boleh buat hak tu nya. Berkuasa lah. Buat sorang orang tak apa nak cahaya kita buat sorang sama kita. Banyak gitu. Diberi surat amal dengan tangan kanan. Orang suka bersugi ni esok kita terima surat dengan tangan kanan ahli syurga. Kalau terima dari tangan kiri ahli neraka. Dia menghilangkan penyakit juzam, penyakit kusta. Tak kena penyakit ni. Dan menjinuk oleh malaikat dalam kubur. Malaikat jinuk dengan kita dalam kubur. Kita mati esok. Orang suka bersugi ni. Jadi malaikat baik dengan kita, jinuk dengan kita. Jadi datang ke dia oleh Malaikat Maut alaihissalam, tak kala mengambil nyawanya dengan rupa yang elok. Nak mati Malaikat Maut tu rupa orang comel, handsome.
Mari ambil nyawa kita tu rupa comel. Bukan rupa orang wudu tu. Anu rupa hitam legang wudu pakai busuk bang pakaian. Lah. Dah lah wudu. Pakaian pun busuk pula bang. Allahu akbar. Tu boleh buat rupa macam-macam. Ambil nyawa kita. Tapi orang bersugi ni Malikul Maut ambil nyawa dengan rupa yang elok. Dan menghebatkan bagi seteru. Seteru tengok kita rasa hebat. Gerung, rasa gerung. Orang nak marah kita tengok kita. Tebal je ni. Dia berasa gitu. Berasa hebat. Dan sunat bersugi itu pada tiap-tiap hal. Dan tiap-tiap ketika. Lebih sangat muakkadnya tak ada berubah bang mulut. Sebenarnya molek bersugi ni tak kira masa. Tapi hak paling molek, hak paling digalakkan gak ketika berubah bau mulut. Dengan sebab apa berubah bau mulut tu? Dengan makan benda yang keji. Wah petah, wah jering. Wah kedah. Dah, tak ke busuk gua tu. Busuk mulut lah. Gitu. Siapa dia bang? Orang bang kita tak bang. Tu yang sedap gomo tu. Isyak nak budu. Di maya subuh. Malam makan ulam. Wah kedah. Dia nak wak bang kau sayang kita. Kita bang kau tak bang sedap semua kat orang tu. Jadi kalau kita berasa mulut aku ni busuk. Kemen-kemen sekejap. Jangan postal tak apalah mulut tak makan benda tu. Beru gigi pun lepas ngah ubat tu dia bang pula. Cuma hari dalam tu. Tekor ngah ubat pedah ubat beru gigi tu yang bersedaklah mata tekor tu. Dia melama sikit yang hilang dah ubat tu. Bung sekelip modas dia pula lah. Kena fikir juga. Aku ni busuk mulut ni. Supaya boleh puasa gak. Tentu dah busuk mulut, busuk belakang. Orang lain puasa apa. Tapi jangan duduk sembuh kuat dah. Gitu-gitu sikit lah. Beringat sikit, berik sikit. Sebab apa? Busuk. Muka tak makan lama sehari tu rumah. Kalau tak puasa, kalau tak makan lama busuk juga. Bubur baru tu. Masa tu kena bersugi lah. Dia ayat gitu. Atau tetap kala berdiri semayang, nak semayang. Tetap kala jaga pada tidur, busuk juga. Dia jenera busuk. Tetap kala nak baca Quran, kena buru gigi. Dan hadis, baca hadis. Dan ilmu syar'i. Pekoh ke apa kita nak ngajar lah. Tetap kala sakit mata kena bersugi. Dan nak berzikir, kena bersugi. Nak masuk masjid, kena bersugi. Nak keluar pada rumah, kena bersugi. Dan nak masuk ke rumah. Kelik kaya bersugi juga. Kalau tak puasa. Kalau tak puasa, tak geleceh matahari lagi boleh. Kalau puasa pun belum geleceh boleh lagi. Dan sunat berniat dengan bersugi itu, seperti katanya, nawaitu sunnatal istiaq. Sahaja aku sunat bersugi. Jika tidak berniat, tak dapat pahala. Dan sunat bersugi dengan tangan kanan. Dan cara pegangnya dijadikan jari kelingking dan ibu tangan di bawahnya. Gitu. Moga kayu dia pegang lah gitu. Ibu tangan dengan kelingking. Moga kayu bugi kita dia pegang gitu dok. Jatuh. Moga ni kira kayu sugi ni. Dia kata kan? Dia kata dijadikan jari kelingking dan ibu tangan di bawah. Bawah jari kelingkingnya. Dijadikan jari manis. Ni jari manis ni. Jari manis di atas gini bakali. Gini. Jari manis duduk gini. Jari manis dia jari tengah. Ni. Jari manis di jari tengah dia telunjuk. 3. Dia dari atas 3 ni. Ni duduk bawah. Gitu. Dan makruh. Bawa lebih panjang kayu sugi tu daripada sejekar. Kena sejekar je kayu sugi tu. Jangan panjang pada tu. Jangan lebih pada sejekar. Pasal apa kalau lebih pada sejekar kayu sugi ni? Kata khilaf, syaitan menunggang di atas yang lebih. Hak lebih tu cotek syaitan duduk gendong dengan mutu. Sebab gendong dengan mutu lah. Duduk je boceng. Duduk dia hak lebih. Hak lebih pada sejekar tu. Dia kata sini. Sedar juga kita ni. Jadi menunggang dia yang lebih. Dan sunat dimulai dengan pihak kanan. Bulu balik kanan dulu.
Lilit kanan dulu. Mulut, alik kanan mulut hingga setengah sampai separuh. Kemudian mula alik kiri pula hingga setengah. Di luar gigi dan di dalamnya. Di luar dan dalam. Kemudian dilalu ke atas keliannya. Atas lidah. Rosak juga lidah. Kalau kita beruh dengan beruh Allah ni pun kena rosak juga lidah. Beruh juga lidah. Dia beruh juga langit. Langit. Bukan langit nu, langit kita ni. Dalam mulut kan ada langit. Oh kalau beruh langit kan. Tak beruh langit tak wet. Tahu geli kau nak tahu langit ni. Lagu lain berasa. Langit-langit halkum dia kaya. Ni langit dekat dengan lekum lah. Wallahu a'lam. Habislah bak istiak tadi. Bak bersugi. Fadilatul asyiwak. Kelebihan bersugi. Bak yang ketujuh. Sekali lagi ni babus samin fi fadilatil azan. Wallahu a'lam. Gini, baru ni kita royak ada seorang ustaz tu kata niat korban ni kena sebut inilah korbanku sunat. Dia kata gitu. Kalau kita tak sebut sunat tu takut jadi nazar, takut jadi wajib dia kata. Jadi asal korban ni sunat, asal sunat. Sunat muakkad asal. Sunat yang ditutup oleh syarak. Sunat besar lah. Ustaz Azhar Idrus pula kata. Orang tanya dia. Betul kau Ustaz kalau niat inilah korbanku kerana Allah. Tak sebut sunat takut jadi nazar. Ustaz kata asal korban ni sunat. Kalau sebut inilah korbanku kerana Allah. Tidak jadi nazar. Kalau nazar kena kata ni. Inilah korbanku yang wajib. Kalau nazar baru sebut wajib. Mana kalau kita sebut biasa ni. Biasa lah ni. Asalkan korban ni kan sunat muakkad bukan wajib asalnya. Jadi kita ayat inilah korbanku kerana Allah tu. Hak sunat tu lah. Hak biasa orang buat lagu tu. Kita nama ni pun niat lagu tu. Selama ni tua ke dirinya. Tak ada lagi ustaz royak kata kena sebut sunat tu. Kalau tidak kan jadi nazar tak boleh makan pula daging tu. Dan nazar tak boleh makan lauk terusinya. Royak gitu. Dok tak ada kata kalau nazar kena kata inilah korbanku yang wajib. Kena kata gitu. Mana kalau tak sebut wajib tu biasa lah. Korban biasa. Apa kita duduk buat ramai-ramai ni. Jadi mudah jadi nazar mentah-mentah tulur. Kalau gitu pun. Situ pun kita nampak dah. Ustaz tu payah juga saya royak kat orang lagu tu. Kopiu dah orang jadi. Selama ni kita duduk niat. Kalau tengok orang korban darah ngalir kat, inilah korbanku kerana Allah Ta'ala, terimalah wahai Tuhanku. Gitulah. Tak sebut sunat. Tak sebut wajib. Hak biasa gitu. Hari tu pun tutup guru zaman itu tak pernah kata. Kalau niat lagu tu jadi nazar, tak pernah dengar tau. Ustaz ni Aziz kau siapa ngajar. Tutup guru lama-lama orang ngaji pondok ke apa. Tok guru tok kenali kau tu. Tok Haji Mak Pakok ke apa kan ngajar. Tok Peti Haji Nur kan ngajar belakang kan macam itu. Tak ada dengar kalau tak sebut kata sunat tu. Jadi nazar tak dengar begitu. Orang boleh hak sore tu baru ni tak tahu siapa yang nama ke apa. Jadi kita pun kepeyuhan sudah kerja. Hak lepas dah tahu. Tahu ni ke mana tu pula tu. Ada ni. Tak lama dah ni. Ada berapa hari lagi? 9 hari ke 10 lagi ya. Ustaz Azhar kata kalau hak nazar kena kata inilah korbanku yang wajib. Kalau kata biasa ni jadi sunat perkara lah. Klik ke asal. Inilah korbanku anak Allah tu. Mana awak sunat dah lah tu. Pasal kita ambil tak ada asal sunat gitu. Toklah ambil tak ada sunat jadi wajib mentah-mentah tulur nak ya. Kena sabar gitu kan jadi wajib. Mau kalau gitu gak, tuai lembu tu jadi nazar belakang, goyak-goyak gini. Lembu tu nak korban tak merah tu. Tak cukup orang 2 orang lagi mu nak temu. Dia disebut nak korban jadi nazar kan lagu tu. Dia nak jual lembu dia goyak lagu tu nak kena kecek. Mau kita ni gini ambil lembu untuk korban buat 2 3 ekor ataupun 2 ekor. Kalau royak lembu tu nak korban tu munuk. Jadi nazar kat berat benar tu lembu.
Dah semua 4 ekor dah. Baru je. Ni, kalau mengikut ustaz tu kata. Jadi kalau kita tu. Jadi tuan ilmu tentu dia tahu gitu. Kecuali orang tuan ilmu kata, kau bisu tu. Baru tak kecek. Kau ada. Tak ada orang lagu tu. Tak ada. Jangan orang bisu. Tahu ilmu. Dia suruh orang yang boleh kecek juga lah. Nak gitu. Dia lah pelik lah ustaz tu. Kita dengar je tengah. Sudah ustaz ni. Tu kat ramai jadi pecah pula tu orang dengar kat. Sudah. Kau duk adik bengok. Mula kemah dah. Goyai lah pula. Enggak ada tu tiup. Hak jadi bengok kan hak dengar. Berat nak dengar ni. Ngerti. Kita ustaz tu kata gitu. Hak tu kata gitu. Berat ngerti. Dia goyak. Hak ni tak tahulah. Kita tak dengar, tak jumpa hari dalam semayang. Kita semayang ni kena buat hak sunat ni kan. Boleh niat sekali semayang tu 3 niat. Usolli sunnatan zuhri qabliyatan wa sunnatan taubati wa sunnatal wudu. Kan ada ustaz tak goyak. Ustaz tak seorang tu goyak. Ini siap orang. Orang luar biar kecil luar. Bukan kecil Kelantan lah. Boleh gitu dia kata. Ada ustaz pun ada orang muda tu goyak. Boleh gitu, rakung gitu. Jadi sebab kalau kita mari di masjid ni, orang nak komak dah. Kita pun usolli sunatan ke apa dia. Kalau orang sunat tahiyatul masjid pun ya. Sunatul wudu pun ya. Orang qabliyah pun ya. Gitu. 3 reke. Sebab kalau nak buat sesuatu tak ada nak ya. Memang. Boleh gitu ya. Boleh pahala 3 ya. Hak sunat lah. Hak sunat lah tu. Boleh. Tak berkaya kiyah. Kalau puasa boleh gitu. Berkaya kiyah atas tu. Sebab kita tak jujur pun ada gitu tu. Kiyah. Puasa kan boleh. Niat senang. Bulan Zulhijjah. Hari kan? Serta apa tu? Hari putih misal. Kalau betul hari senang. 13 hari bulan. Bulan Zulhijjah pula. 3. Boleh kalau puasa gitu. Gitu. Berarti sembahyang sunat ni pun dia kiyah gitu. Mana usolli sunat qabliyah rakaat ini. Wa tahiyatul wudu, wa tahiyatul masjid, muka baru naik masjid. Pas sunat wudu mengambil wudu saat ni baru. 3, 2 rakaat tu 3 dapat pandu. Sebab kena buat sosok tak ada. Jadi ni buat sosok tak ada dah. Dia kau mak kau orang dah main masjid kan. Royak gitu je royak. Jadi dapat 2 rakaat tu pahalanya 3. Sebab kita niat 3. Kita masih kita niat satu je lah. Tapi rangkuman tu 3. Masa kita nak niat. Masa kita nak niat tu. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat ni. Sunat wudu. Sunat tahiyatul masjid. Sunat taubat dia ya. Reke. Bayar 2 rakaat aja. Kita sembahyang Zuhur kan, kita malam Zuhur tu kita hanya kata solat sunat sebelum Zuhur je lah kan. Lain tak ya tu Hak biasanya gitu. Hak biasanya gitu. Tapi dia banyak boleh nak reke tu. Tahiyatul masjid sekali dengan qabliyah. Dalam 2 rakaat tu. Dia qabliyah ke 2 juga. Mata naik masjid kita baru naik masjid. Pak kita ambil wudu tadi tak bayar lagi. Sunat wudu aja. Yo orang tu kata tobat pun boleh. Sunat tobat bukan tobat kan boleh bila masa. Orang ke situ jadi pak. Tak tu aja. Gitu. Kita agak so jelah. Jadi 2 rakaat tu boleh pak. Puasa kalau puasa boleh gitu. Bahaya kiyah atas tu kali. Niat awak kalau tak biar tak mudah-mudahan tu bui. Buat 2 pun dapat 4. Buat atas niat tak adalah. Okay? Dengar. Jemaah kita baru naik masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid. Pak wudu pun lepas ambil wudu tak mai kat buat. Wa sunnatul wudu. 2 tadi. Lepas tu gabriel qabliyah. Dia buat sesat tak ada yang bed dah, yang komak dah orang dah. Ngerti juga tu.
Rakat 3, rakat 4 boleh. Banyak lagi. Dah tak 2 rakaat tu. Ustazah tu kata. Kita dengar pun 3 orang ayat gitu. Tapi dalam hadis kita tak jumpa lagi tu. Nabi pun tak pernah dengar Nabi kata rakat gitu. Bahaya qiyah atas puasa tu lah. Ayat gitu. Kan kita kan boleh pakai juga qiyah. Kan ijma'. Quran hadis ijma' qiyah kan. Pak kan kita boleh guna ahli sunnah wal jamaah. Gitu. Jadi juga lah. Qiyah pun jadi kalau kena qiyah tak. Jangan qiyah kosir lah. Nak qiyah bak nikah dengan bak puasa tak boleh. Bak nikah ni panggil munakahah. Tak boleh lah. Nak qiyah ni benar nak serupa. Nak qiyah daunnya dengan daun tamar boleh kira. Daunnya dengan daun tamar dengan daun motel tak payahlah. Hak tu daun berkembang, hak ni tunggal. Jenis daun tu kan jauh kan beza. Tak boleh nak qiyah lah gitu. Ya gitu. Bak qiyah ni ada satu bak. Bak qiyah ni. Dalam usul fiqh. Kita kena ngaji usul fiqh. Fiqh ni suku usul fiqh ni. Bak qiyah ni. Usul fiqh ni untuk mendalami nah Tuhan tu. Berpandu kepada nahwu kau, berpandu kepada dia banyak ke. Ilmu usul fiqh ni payah kalau orang ambil syariat dia ngaji usul fiqh. Kalau orang ambil usuluddin dia tak ngaji usul fiqh. Gitu pula. Jadi bab syariat dia kena ambil bahagian syariat, fiqh dia usul. Gitu. Baru banyak sikit dia tahunya. Mau tidak gitu, orang balik mesti tanya, airnya boleh ambil wuduk. Apa ke dia cuci? Ustaz balik mesti orang tua tanya, bolehkah ambil semayang airnya? Dia kata, apa ke dia? Airnya cuci. Dah, betul ke airnya tu boleh ambil semayang? Tak ambil semayang dekat. Air apa dia boleh ambil semayang ni? Air mutlak. Mutlak ni tak kait dengan gapo-gapo. Kalau airnya, kait dengannya. Air teh, kait dengan teh. Air saja lah mutlak. Air saja mutlak. Air dan laga tu. Itu mutlak. Air mutlak ni boleh cuci dan menyuci. Airnya cuci, tidak boleh menyuci. Dia cuci boleh minum. Nak basuh tak boleh lah. Nak ambil wuduk, nak mandi junub. Tak boleh lah. Sebab dia tak boleh menyuci. Tidak mutlak lah dia tu. Airnya, air teh, air sirap. Kita kait dengan benda. Kalau caput teh, air teh dia panggil. Kalau caput awah gula, air awah dia panggil. Tu kait. Kait ni sakut dengan benda. Air sahaja lah, mutlak. Air sahaja. Mutlak mana dia sahaja. Air sahaja tak capur ke berapa. Kalau bubur garam tak ada Arab pun, tidak mutlak juga. Air laut tak apa, muka dia masin dah. Kita bubur air sokoyak, bubur garam 2 cukup. Tak boleh buat habis semaya juga. Pasal air tu baru bubur garam tak ada ni. Bubur, tidak orang panggil air garam dia tu. Orang tak panggil air mutlak, orang panggil air garam. Kita bubur garam atas darat ni, buat ambil wuduk. Tak boleh tidak air mutlak. Sebab air garam tu kita buat tak ada. Kecuali air laut no, sedia kala masih dah. Hak tu buat hak tu. Hak tu tak apa, hak tu buat tu jadi air laut tu masing belakang. Tak ada air laut tu masing. Macam gitu. Banyak gitu kira ya. Airnya boleh ambil wuduk ustaz. Pelik mesti orang percaya tu. Apa ke dia cuci. Ambil air wuduk dengan airnya. Tak so. Pocik tu. Ustaz banyak boleh buat cuci. Memang cuci tapi tak boleh menyuci. Air mutlak ni suci serta boleh menyuci. Itu mutlak air saja. Air garam, air nisa, air gula, putih air gula. Tak kecak tak tahu air gula apa nampak putih ya. Bukan tak buka apa. Tak lewat nyuci minum boleh lah cuci. Nak nyuci tak boleh. Nak ambil wajib tak boleh. Nak ambil wuduk tak boleh. Nak menyuci tak boleh. Sebab dia tidak mutlak. Tidak air saja. Air kait dengan benda lain. Kait dengan teh, dengan kopi. Gitu. Itu masalah. Jadi kalau orang nak tahu air mutlak. Ngaji syariah. Itu banyak tahu. Dia ngaji syariah. Cuba ngaji usuluddin. Duk jaga ke Tuhan ni. Muka lapar tu. Duk kaji bak ke Tuhan ni. Usuluddin ni. Tak tahu dah mana dah weh.
Ha syariat ni. Dia ambil bahagian tu. Bahkan aku kosek. Dia kalau tak tahu kan orang tak tahu senang malu nak orang tak tahu kamu. Tak tahu tak tahu senang. Tak tahu kalau kosek lah. Hamba tak tahu tu. Habis kira-kira. Tak malu mana orang tak tahu. Bukan semua kita tahu. Banyak tak tahu pada tak tahu. Kau mana banyak kita tahu tak tahu. Dia banyak tak tahu pada tak tahu. Kayak gitu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya. Kita lagi pakai pergi, kita tak pakai segi. Fadilah dia sama kan dengan Dia juga tak sama. Tapi lon ni moga jarang orang pakai kayu arak ke. Kalau dia royak ni dengan kayu ni, kayu sugi ni. Tak timbul lagi buruh tu. Tak ada orang buat masa tu. Jadi lon ni enggak. Fadilah dia tu kalau kita nak orang nak mati, tengah buruh saya hadir dah. Kena tengah kayu sugi tu juga. Nak tubik roh, kata mudah tubik roh tadi. Nak kayu sugi gitu Bukan tahan dengan buah gigi tu dak. Cuma cocok gigi-gigi orang tu darah beleceh. Gigi tu kan dia tak ada gitu. Kalau kerah tu kan, sakit kat lah. Dia ada lembut kerah. Hak tu kerah lah. Lembut tu teh sikit, lolek-lolek gitu. Kalau dia kecek siwak ni dengan kayu sugi tu. Asal dia. Kau mari ganti kayu sugi tu gak. Dapat stand gap dia tu orang panggil second hand tu. Tak serupa menepati hak asal lah. Cuma tak ada arah dengan kayu tu ke negeri kita pula. Tak ada kayu sugi tu. Cuma ada gak hak tu. Nak seumpamanya seperti kayu keduduk. Dia kelak-kelak. Lepas tu kayu god tu kelak kita rasa. Gapa dia kena dia kasak daun dia tu. Dia macam berakar naik atas pagar tu. Pelah. Pelah. Akar pelah tu dia pelah ni kelak juga dia tu. Batai dia kelak pelah ni. Lepas tu keduduk. Tu labung aku duduk tu. Batai dia kelak juga tu. Boleh tu. Lepas tu serat kayu. Samuk lah. Serat kayu tu samuk lah. Pokok samuk lah. Nama kata serat kayu, kata serat awak gola tu. Dia serat kayu ni pun samuk. Tapi pokok samuk ni kalau luar dia panggil daun salam dia panggil. Orang luar panggil daun salam. Dia salam tu daun samuk lah. Kita tu bengongnya daun salam ke periola berat dah lah. Tempat lain panggil daun salam. Kita panggil samuk. Ada panggil serat kayu. Gitu. Wah ulah nasi kabu tu. Kelak ke tu. Lah ni tak ada dah tu. Berkubis. Pak kubis mudah. Banyak tahu serat kayu mau kita buat. Dia sebatu tak ada seorang habuk dia ambil. Tak boleh saja dia ambil. Kutuk molek-molek. Allah geren geli. Tak ada tahu orang pun tahu. Dia mau ni. Walaupun molek lah kutuk besar gugur. Boleh semesting kat dia. Malah nak ambil getok kedai. Mereka kata nak jual pula. Malu kau ke. Kalau kan nak ambil boleh. Ambil. Tapi saya galau. Dah pergi ambil. Saya galau banyak. Kaya ambil. Kau kaya kau molek bisa galau. Tu kan mampu gitu. Tak ada penampakan. Nak tebal pun saya juga. Moga dia besar dah. Ya. Kita beli mula je ada tu. Beli tanah tu orang tu tanah tu. Bukan kita tanah. Dia ada baru gitu kot dia. Tu kalau tumai dah kubur, kita pergi habis reng kita ni. Bukah pagar. Kuat-kuat lacak mai lah. Takut cemar kubur. Yang royak cari kubur. Aku dah berpisah apa aku tak setok kubur. Takut orang kata kita ni buat kembuh atas kubur orang. Nak tak rela pas mampu kat orang. Aku tak rela tak ada bisa atas muka mak aku. Mak dia dalam tanah dah. Ada kira manusia orang ke? Apa yang kita nak kubel? Pak, bila pakai kita biar kubel pakai kita. Banyak orang cara berat benar tu. Kita berpisah buta jatuh. Ada boleh. Unggal ambil tubik kat nu.
Lala ada sekat betul takut ular kalau. Kira tawakal ular-ular tu. Banyak buat bagi kita gila kena. Nyata Aisyah gatah kepala orang mati. Tak kalau royak kau orang pula kau royak kita boleh kira. Ya kau orang pula. Tu kita malu lah kita royak kau orang. Kalau sekoti pun malu. Hak tidak pula. Kalau sekoti pun malu kalau apa tak royak kita. Ya kau orang. Sesama masalah. Royak pula balas ramai orang. Berarti kau orang ada royak tu. Dia tak ada kelik di masjid. Royak mana demo di masjid? Sudah. Ada orang, ada 3 orang. Kau malu kita. Kalau seroti pun malu. Kalau tak seroti tak malu lagi tapi penuh pula terjadi. Oh, dah sabar. Bah, suruh reput polis. Dia suruh aku reput polis. Pelek buat apa tu nelek. Reput polis lah aku tak takut kamu dia kata gitu. Tak takut kan aku tua nak apa lah rakyat tak takut. Apa dia nak takut kat aku kata. Royak gitu. Dia hanya boleh kata budak lagu tu. Sepanak dia tu kalau kira. Boleh kacak dengan tua lagu tu. Tak mayat tak tinggal. Tak baik. Tak juga. Mayat tak tinggal. Dia ni wakil tu email dia rakyat AJK. Kenyung tu dia wakil tu email ke Mahmud mati. Kalau ke Mahmud baru ni. Kalau belum ke Mahmud mati lagi ni tahun lalu lagi ni berlaku. No ya. Tu imam mati dah, tu imam baru. Mati baru dah. Tu tahu siapa dia dah ni gati tu. Tu imam nikah orang lah, bukan tu imam solat, tu imam nikah. Tu imam besar lah ikut dia, tu lah mudah. Mati baru ni tahu sakit ke dia, mentah-mentah yang mati. Sementara je sakit tu. Dia segar sama dia. Dia kayak dia muda suka kata mana tengok kat kenalan dia semua yang backup gitu. Kita muda pada ustazah mana tengok. Tahun 48 juga bulan 8. Kata, oh tua dia kita bulan 11. Tapi yang nampak muda ngati. Sebab dia kata yang muda. Nampak tua tu muda lah. Oh, pelik sungguh. Seubah mana gitu. Orang lain mana pula kak. Misal pun ubah. Sini ubah. Dia tak ada misal tak ada ubah. Rambut pun tak ubah mana. Orang-orang kan tu. Pelik tak suka tu. Nak kau tak ada ubah seorang abu. Kita kalau kata tak ada itas seorang abu. Nak siapa? Deh. Aku buka kepala belakang. Lari habis kan ingat hatu. Oh ya gitulah. Dia berkelubur dekat muda lah weh. Bukan apa seorang abu ubah tu. Kau kan weh? Tu dia. Baik kelubur. Ilah ubah. Deh. Orang mau bodoh tak kelubur. Kalau dia tua. Apa? Nampak ubah. Aduh lah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuji'na biha وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتخرنا بها من جميع الشيء وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات كلها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا الله. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ولا تؤسر. اللهم زدنا علما وارزقنا فهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ورب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. آمين يا رب العالمين.
Tak kau. Oh, sini. Mana baik? Baki Baki ya. Mana pakai tu? Oh, mana baki ya deh. Maksudnya Oh, tu kan dekat rumah cikgu. Oh. kat flyover. Oh, Tapi segar kau ni segar. sikit apa Boleh bangun, boleh jalan tu. Dah kau ni kau. Baik. Kan. Jadi macam dia tak. Ini bodoh kan. Nama dia Zahri. Ada